Okay, so biasa mula-mula sebab mula saya akan ambil ukuran asal dulu untuk rujukan. Lepas tu nanti baru kita start fitting lah. Biasa start fitting dengan kita akan fitting kasut dulu. Lepas kasut baru kita on the bike. Dekat bike ni kita akan tengok lah saddle height dengan dia punya saddle angle. Lepas tu baru kita tengok dia punya saddle punya position ada kita nak ke depan ke belakang lah. Lepas tu baru handlebar lah. Okay, abang try cari gear yang paling sedap lah. Ni kena indicator. Ini maksudnya sekarang masuk ni kadang dia macam ni. Kita akan setting default dia straight lah. Ni tengah ni lah macam straight. Supaya kaki kita tak kena kat crank ni. Sekarang tangan tu rasa macam berat lagi tak? Ke dah kurang? Kurang kan? Tadi memang rasa macam kita tahan dia tu kan, betul? Sebab abang baru kayuh lagi sebab saya tak ada data sangat tepat lagi. Saya nak abang try kayuh yang fitting dulu. Kalau ada problem apa-apa kita ubah lagi. Kalau kita sekali ubah je tak dapat ni. So yang kita maintain dulu, saya ambil ukuran sekejap lagi. Lepas tu try balik ni ke kayuh, try cari bias tu. Biasa kita kasih rasa dalam 6 minggu. 6 minggu tu. Dalam masa tak kisahlah dah masa 4 minggu ke 5 minggu boleh datang lah. Nanti beritahu lah feedback nak improvekan kat mana lagi ke, masih ada rasa sikit ke. Kita try adjust kat situ.